Siapa tahu maksud buta akal? Kalau orang dulu tingkat tertinggi, bila buat teguran, dia akan keluarkan kataan buta perut. Buta perut tu menggambarkan suatu manusia yang tak boleh fikir, tak boleh beza antara baik dengan buruk. Orang kata buta perut. Orang buat baik pada kita, tak erti nak balas kebaikan orang. Buta perut. Kita belajar di sekolah, tapi kita tak amalkan apa yang kita belajar tu, yang cikgu bagi, terapkan kat kita tu. Perkataan-perkataan kotor, jijik, keji, maki hamun, cikgu tak pernah ajak pun kita di sekolah. Oleh kerana kita buta perut, kita gunakan di khalayak. Macam sekarang, ayat-ayat maki, kutuk, hina, keji, dah jadi makanan biasa. Pula tu, siapa yang berjaya memaki hamun orang, terutama memaki pemimpin-pemimpin negara, dia dianggap superhero. Jadi orang-orang yang menyokong, yang mengiyakan, yang menghalalkan perbuatan dan cara maki hamun ni, dia adalah manusia yang buta akal dan buta perut. Apa pun tak tahu.